Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah, hari ni saya nak pergi camping lagi dengan isteri saya dan sahabat saya. Camping kita kali ni di Cameron lah. So pengalaman pertama kita nak berbuka puasa di campsite dan bersahur di campsite. Semua nantikan perjalanan kami ke Cameron Highlands. Selamat berbuka puasa. Okay, semua kita dah sampai Cameron Highlands. InsyaAllah lagi 40 minit lagi kita sampai ke homestay yang kita nak menginap malam ni. Ada kelawar kan. Terkejut. Aduh, dengan borak-borak dia melambung, terhempas muka dekat cermin. Kawan-kawan, kita dah sampai ke Ringlet kawan-kawan. Kita berhenti kejap dekat Petronas ni kawan-kawan. Nak terkucil. Okay, kawan-kawan, kita dah nak masuk jalan nak ke homestay kita kawan-kawan. Kawan-kawan, kita dah nak sampai homestay kita kawan-kawan. So jalan ni kawan-kawan, kampung apa nama ni? Kampung Melayu kawan-kawan. Jalan ni macam sunyi sikit kawan-kawan. Tapi ni dalam ni ada kampung Melayu kawan-kawan. Homestay yang abang saya dah booking kawan-kawan. Sebab kita kena melalui site-site pembangunan ni. Homestay kita kat sini kan? Dia ada kerusi kat rumah. Sini belah kiri. Jauh juga ada parking ni. Kawan-kawan, kita dah sampai homestay kita kawan-kawan. Betul ke diorang ni? Macam senyap ke diorang ni? Okay, kita dah sampai homestay yang mana abang saya booking. Homestay di Cameron Highlands. Sini panggil apa lah? Ringlet kan? Tanah Rata. Assalamualaikum. Ni abang saya kawan-kawan dengan berstokin. Acak! Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni Ramadan ke-7 kita dekat Cameron Highlands. Macam yang saya cakap bagi tahu semalam lah. Kita sampai Cameron malam tadi dan kita tidur dekat homestay yang abang saya sewa ni. So hari ni kita nak pergi ke campsite dah. Sekarang saya nak review sikit homestay yang saya tinggal ni. Homestay ni dekat kampung Melayu Cameron Highlands. Homestay dia berkonsepkan studio Gomo. Ada satu katil kat sini. Dan kat sini ada lagi satu katil. Ni adik. Cantik lah untuk korang nak merasai studio ni, boleh cuba dekat sini lah. Kompleks macam hotel. Dia punya design macam hotel. Sini lampu luar. Ini kunci dia. Kalau kita tarik ni terus tak ada api. Bila kita letak ada api.
Sini korang tak boleh pakai aircon. Sini memang sejuk lah. Pakai aircon. Hai. Tak pakai aircon pun sejuk. Lepas tu nak mandi ada heater, tak ada masalah. Kalau tak tahan sejuk boleh pakai heater. Ni tempat dia. Tak ada ni. Ramai lah. Apa? Ada bantal disediakan. Ni toilet dia. Toilet ada bar. Ada bathtub. Boleh berdiri kat sini. So nak mandi ada heater. Boleh mandi air panas. Dah sinki dia. Gosok gigi. Ni aku guna sensor. Ada peti safe. So mana yang melihat tengok. So mana yang datang gambar nak tiba-tiba datang last minute nak cuba homestay, boleh try homestay ni. Nanti saya sharekan nombor dia dekat link di description. So sekarang saya nak pergi ke campsite. Campsite yang saya nak pergi ni kejap lagi. Anda kena tengok video ni sampai habis. Orang last tutup kereta dah tutup balik kereta last. Abang jalan ni abang jalan. Abang jalan ya abang. Okay geng, kita dah sampai kat tapak campsite kita, Farid Fall. Selesai dah pasang khemah.
Okey, lepas ni kita nak pergi ke market nak cari untuk makan untuk sahur nanti. Sebab sahur nanti saya tak beli apa-apa pun lagi. Kita nak pergi ke Centrum Mall kat Tanah Rata. Okey, jumpa akan datang. Minat semua tu Hokkaido, Japan semua. Tapi tu saya bawa dia pergi. Tapi kan semua tu yang saya nak pergi tak ada wang. Ya. Tak boleh. Tak payah banyak. Borak-borak. Belanja sikit cukup. Kita pergi happy je. RM30 cukup. Ada RM30. Ada cukup lah. Cukup. Lepas tu flight Saya tu ala flight tu awal. 1 tahun sebelum tu booking. Mungkin awal lah. Saya sebelum COVID Dengan lah. hackers yang kita cukup borak. pergi travelling kenapa sebelum COVID. Tergantung. beli tu boh. Ni Jabatan Gantung Farid Hall. Tapi itulah, sungai gini tak boleh mandi. Sungai ni dah tercemar. Sayangnya. Okay, kawan-kawan, hari dah hujan kawan-kawan. Pening tu. Pening kok. Okay kawan-kawan, kita kena balik masuk kemah. InsyaAllah nanti lepas sahur kita pergi bazar Ramadan ya. Hari ni kita berbuka puasa, kita beli Sahur pergi bazar Ramadan. hari ni kita berbuka puasa di bazar hari ni berbuka puasa, kita akan beli juadah di bazar Ramadan dan kita akan makan di bazar Ramadan di campsite. Hari dah hujan. Kita tutup balik. Terima kasih abang tutupkan. Ni abang Kim. Ibu. Hujan. Hidayat hujan. Ya. Tutup pintu. Betul. Orang tak boleh berdiri ke? Tak boleh. Astagfirullahaladzim. Kita nak pergi bazar Ramadan. Yang mana kita janji tadi kita akan beli makanan di bazar Ramadan dan kita akan berbuka di dalam tapak campsite. Kamu nak beli apa? Saya nak beli Air tebu je. Assalamualaikum. Terima kasih bro. Okay. Terima kasih. Ya. Buat je betul. Lagi. Okay, sekarang kita dah sampai dekat bazar Ramadan Berincang. Jom kita nak cari makanan untuk juadah berbuka puasa. RM8. Nasi sambal petai. Lagi ada apa? Yang ni ayam. Kita boleh buat nasi sambal petai. Sekarang kita dekat Bazar Ramadan Tanah Rata. Dia nak tengok apa pula jual. Sebab tadi kita pergi kat Berincang tak adalah apa? Bazar dekat Berincang ni tak adalah besar sangat kan? Tak ada. Banyak pilihan. Dia sini lagi besar. So kita masuk kat sini pula Tanah Rata. Sini kumpul ramai. Itu nasi kerabu kalau mau nak makan. Benteng. Timur. Timur. Ya. Tak kuih-kuih bang, tak kuih. Ni kira macam mana? RM3 bang. Bagian Boleh campur, kalau campur yang ni RM3 2. 3 je. Ini 5. 3 je. 3 boleh bang.
Ni dulu nasi akak ni asin tu asin. Sama asin dia nampak tahu. Betul tak? Ini boleh bagi kan? Banyak bagi tak? Kira macam mana? Okey, terima kasih. Yang mana? Kat sini memang mahal. RM1.5. Dia akan fokus. Betul lah. Paru ayam ah. Siapa awak? Yeay. Awak siapa dia sampai? Mi goreng. Satu mi goreng. Berapa ringgit? 7 bang. 7 ringgit. Okey, alhamdulillah selesai dah saya beli mi goreng untuk wife saya dengan kuih burger Malaysia. Ada dapat gift aku. Bagi saya lah bazar Ramadan dekat Tanah Rata ni lagi best lah. Banyak macam orang macam-macam pilihan. Kalau dekat Berincang tu tak banyak pilihan. Macam tu lah yang saya nampak kat sini. So kalau siapa datang Cameron nak berbuka puasa dekat Cameron, better pergi kat Tanah Rata lah. Tengok suasana dekat Tanah Rata. Macam-macam aneka juadah makanan ada jual kat sini. Tapi kebanyakan kat sini nasi kerabu lah. Banyak orang nasi kerabu. Mungkin orang Kelantan kot datang sini minggu. So lepas ni kita balik campsite dan kita buka puasa dekat campsite semua. Bye bye. Inilah juadah kita punya berbuka puasa kawan-kawan. Aduh kepala. Hari ni kerugian saya membeli juadah berbuka puasa RM20 tepat-tepat. Saya bijak berbelanja. Yang lain semua tak ingat belanja. Lebih RM20 belanja. Sebab saya memikirkan kawan-kawan yang lain. Saya nak bagi makan kawan-kawan yang lain. Nasib baik dia ada tujuan dan niat sebab dia nak sedekah. Sebab sempurna birthday boy. Damage. Kami RM20 ngam-ngam. Saya banyak lah. Sebab saya nak beranak. Tapi saya punya ni RM20. 18 dia saja. 18 makan 3 orang. Patutnya macam tu. Mana boleh kau RM20 untuk 2 orang, kita RM20 untuk 3 orang. Nangis. Azli punya? Saya untuk semua. Ya, dia bersedekah lah. Dan kali kena challenge 50 lah. Challenge 1. Banyak sangat tu. Tapi nak buka puasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika afdalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka. Yeay. Ni kurma weh. Siapa nak kurma? Tengok pun beg nasi kandar pula. Bala nasi tu dah cakap banyak. Tak ada break-break lah tu jalan tu. Kami masuk jadi jalan selalu. Tak. Kami asap. Tengok nasi kandar ni macam sedap. Sedap. Dekat. Dekat. Tapi baik punya sekian. Sedap sebab mu lapar. Sedap betul tak tipu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan hidayat. Allah selamatkan kamu. Happy birthday. Orang dewasa. Kek buatan kek Puan Azli yang buat. Siapa nak order boleh lah. Contact
Azlin. Nanti saya share nombor dekat link description. Tak cukup lengan dia nak buat ni. Okay, semua selesai dah kita moreh. So kita nak tidur, kita sambung esok pagi. Kita nak bersahur dengan sahabat-sahabat kita. Jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Tak ada, dia ada bunyi yang menakutkan. Yang stop lagi. Dia ada lagi. Mana ada orang kat sini? Batu tak apa. Kata orang nak pergi toilet ni ngang-ngang. Air pakai air tu. Berapa ya? Yelah, tu itu dekat. Dia orang buat sup. Kamu sup. Oi, tak ada pengalaman tu. Nanti kalau makan roti tu, roti ni tak habis. Nangis. Mari kita bersahur. Amai kawan. Ai. Ha? Mari ya sini. Kenapa jauh? Sekali lagi. Check out lah. Boleh 4. Dia apa? Berapa kali you petang apa? Tak pun tak ada masalah. Makan sikit. Wah, api nyala lagi bawah tu. Dia macam dia. Aku ingat. Dia macam dia lemah jantung tu mati. Dia buka-buka pintu. Mai sini. Orang cili. Mama, kenapa putih? Okay, kawan-kawan, kita dah selesai bersahur. Waktu imsak pun dah habis. Kita basuh-basuh pinggan. Lepas subuh kita tidur sekejap. Tidur dalam sejam 2. Lepas tu kita kamar dah balik. Memang buang bawah air sungai. Jom. Inilah air sungai Cameron. Tembok dah diberi. Tembok dah besar tulis. Tapi tengok sampah. Oh.
Oh, banyak juga sampah. Sungai cantik, sayang lah. Ini bulan Ramadan. Ramadan. Buat Y ke? Pakai poster boleh kan? Berhenti lah. Tuan. Cik. Cik lah tuan. Apa dia kat tuan? Kau tengok semua tu bos masa yang ada pacat tak ada. Alhamdulillah tak ada. Cik. Nama yang bunyi kan? Licin ya Allah. Saya pun bijak juga. Dapat ni. Apa ni? Nak turun lah boleh gigit. Apa orang panggil? Yang laju-laju tahun dia. Apa? Yang laju-laju naik apa tu? Oh tu yang dekat macam dekat ni. Bulu telur tu apa? Apa nama? Water rafting. Tu water rafting ni tu. Water apa? Nanti kita kau sikit. Follow ke tak nak follow? Jom lah. Water rafting. Jom. Kat sana. Water rafting memang tak follow dah. Let's go. Yelah sebab dia dah bagi kanopi. Nak extend lagi sehari. Dapat birthday awak sini pula. Kurang pasal tu. You want go down? Ataupun you want go up? Down. Down okay. Jalan. Tarik. Macam mana nak tarik? Dia macam jelly lah. Jelly. Apa tu? Cuba rasa pakai tangan. Kalau korang semua nak rehat di sini tempat dia. Kalau tak nak kita go. Go je dia. Tapi ni. Wah. Sangat banyak. Cantik tak? Jangan tertutup. Pokoknya cantik je. Subhanallah. Subhanallah.
Kata dia buat lama kat sini. Bila kita nak pergi Mossy Forest. Bila awak tengok Mana Bayar. kita hiking kan? macam negara tak? Macam negara luar. Mossy Forest. Betul? Macam kita hiking pula eh. Betul. Jom. Apa dia jalan macam tu dik? Jatuh tangga takut licin. Kalau dia buat tempat ni sebenarnya bukan untuk rehat sebenarnya. Mesti ada sesuatu yang menarik di sini. Mungkin ada tupai emas. Yang menariknya Mesti ada menarik-menarik kat sini. Dia buat Tak, macam ni. dia udara segar. Ha. Tarik nafas. Cik tak ada aja tarik nafas ramai-ramai. Okay guys. Dia pegang kamera record seorang-seorang. Okay. Embus. Tarik. Embus. Kali ketiga lama Ha. Tarik. Tahan. Embus. Okay. Macam mana rasa? Tak rasa Segar, lagi? segar. Tak rasa lagi buat sendiri. Okey. Segar. Segar lah cik. Okey kawan-kawan, kita dah habiskan ekspedisi kita merendah jungle trekking. Jungle trekking dengan kawan-kawan. Kita nak balik ke campsite kita. Lepas tu kita nak kemas-kemas campsite dan kita nak balik. Bila kita melalui jalan ni, kita nampaklah berbagai-bagai pokok yang menarik dekat sini yang kita tak pernah tengok. Ui, ada burung sayang. Boleh tengok semua kawan-kawan. Boleh buat rumah atas pokok ni. Macam mana busuk ni buat? Naik lah. Ada view. Macam mana dia boleh buat? Oh ni ngan turun dekat kemah eh. Kawan-kawan ni. Oh, sini test. Sini sejuk. Angin kuat. Jom jalan.
Hari akhir kita dekat sini lah. Saya nak review sikit mini. Saya nak buat sikit mini review campsite. Jom. Apa yang ada dekat sini, apa yang ada dekat sini. Ini toilet baru. Toilet baru ada heater. 2 toilet baru lelaki. Dan sebelah ni toilet perempuan. Ini untuk toilet perempuan. Ini dia toilet baru. Dua-dua toilet ni ada heater. Ini kalau tak tapak kemah perkemahannya. Setiap tapak harga dia tak sama. Betul? Betul. Tapak kita yang kita duduk tapak 10 dan 11. Ini tapak 8, tapak 7, 6, 5. Ini astaka. Tapak astaka. Itu toilet. Toilet lama lah. Tapi toilet lama ni dia tak ada heater. Tapi okey lah, boleh mandi sini, tak adalah sejuk sangat. Tandas lelaki. Okey, tandas lelaki ada orang. Ini tandas wanita. Apa sama je, lebih kurang je macam lelaki. Ini surau. Surau wanita. Kemudahan ni ada dekat dalam. Ada telekong, ada sejadah. Dan sama juga dengan tempat lelaki di sebelah, ada sejadah. Okey. Ini tempat ambil wuduk. Dan kat sini setiap tapak berdekatan dengan tapak banyak sangat sinki kalau anda boleh tengok. Memang memudahkan untuk camper-camper untuk mencuci pinggan lah. Kat sini duduk tak malas cuci pinggan. Kita halang orang lihat. Okay, bye bye family. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih ya. Nanti bye bye. Jumpa lagi. Jumpa kat mana kita? Melawati ya? Melawati. Okey. Dekat je. Dekat saja. Tepi kampung aja kita. Kampung ni. Dia kata dengan tapak, setiap tapak semua dah ada plug point. So tak perlu wayar yang panjang untuk tarik. Dalam 5 meter, 6 meter dah sampai. Abang dekat sini sebagai apa bang? Staff. Penyedia lah, penyedia pasal ni. Kalau ada campus, abang akan handlekan kat mana apa nak untuk macam kan. Kita kat sini tapak kan, simen kan. Untuk tarik tali abang akan tolong pakukan kan. Temporary paku sementara. Sementara. Siapa nama abang? No. No. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi bang. Kita balik dulu. Hati-hati bang. Okey, balik. Okey, dengan ini tamatlah kita punya camping di bulan Ramadan 2025 bersama sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun hujan dekat sini. InsyaAllah akan datang ataupun minggu depan ke minggu akan datang ke kita akan pergi lagi berpuasa di campsite. Sehingga kita berjumpa lagi di next episod akan datang Kirin Outdoor YouTube channel. Bye bye. Assalamualaikum.